Okey, strike yang pertama. Oh, besar. Alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ni Pok Mun nak tengah cari ikan bulang lah pula. Baru ni strike dok banyak mana. Jadi hari ni kita sambung cari lagi strike ikan bulang. Siapa dok subscribe lagi channel Pok Mun, just subscribe sekali geng. Tanda support. Okey, ni Pok pakai reel Land-Based Hero saiz 800 dengan rod Sisir Black Arrow. Black Arrow ni 1 PLB. Main ruang boleh, main ikan bulang pun boleh. Boleh belaka. Okey, jom kita tengok. Bawa ikan tumang lari sini ni. Kalau Pok Mun tahu ikan tumang ada tepi ni, Pok Mun lepo dulu saat ni. Masalahnya tak tahu ada ikan tumang tepi ni. Pok Mun mari je tepi baru nak lepo. Oi lagi. Oh tu, ikan tumang. Oh sayang tu. Kalau tahu ada ikan tumang saat ni lepo SP ke, lepo jump frog ke. Oh sayang sungguh. Okey, strike yang pertama. Oi, lucu. Ikan bulang ni senang je nampak dia timbul tu. Itu lepo je dekat dia timbul tu. Mesti dia bahang. Senang je. Mau pakai ni CH sekali dengan mata 3. Letak pula SP kecil dalam 5 cm gitu lah. Kita tunggu dia timbul pula. Bila dia timbul, kita tahulah dia duduk mana. Mana ada timbul. Lagi depan sikit kan lecoh ni tengok. Baru korek ni. Tengok tu ada tu. Ada cash kan. Tak timbul dah. Kita tunggu sikit lagi. Mesti timbul pula lagi. Kalau tak timbul pergi cari belah lain. Pok Mun dok puas hati lah. Rasa nampak macam ikan tumang je. Terlalu lepoh kot ikan tumang tu nak makan upang Pok Mun ni. Duduk mana tadi ya? Sini kot. Dia pakai saw plastik tadpole. Yang action dia main atas air. Pulang je. Oh sayang, dah lekat juga. Okey lah, tempat tadi Pok Mun payah nak boleh strike. Jadi Pok Mun tukar spot. Depan ni macam lagi banyak ikan timbul. Jadi Pok Mun rasa molek teras sini lah. Okey, jom kita tengok lepo. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, first cast dekat tukar spot baru. Okey, lucu. Lucu. Oi, sekali lepo bahang lalu tapi tak lekat. Kita lepo sekali lagi Mana dak timbul Okey, depan ni pula. Tak berbahang. Ikan dia timbul tak berbahang. Kita lepo sekali lagi. Tak ada parking ke sini parking tak ada sini. Tak boleh parking kereta sini molek timbul depan tu pula. Sekejap kita lepo dekat-dekat je lah. Depan ni. Besar. Alhamdulillah, strike yang pertama. Besar ikan sini. Lopak Kita buat naik lah tengok besar ni. Lopak je. Kasar ikan sini. Alhamdulillah. Besar ikan bulang sini Tengok ni Sekmong. Boleh tahan saiz Bapak besar. Cuba Sekmong tengok. Ni main sengai Pok Mun. Besar lah. Sekejap. Kita ambil gambar dulu. Alhamdulillah.
Reski strike pertama. Oh, racok molek ikan sini. Banyak rupanya ikan dalam air. Tak apa. Kita cari lagi strike. Kita ambil gambar lu sekeping. Okey, alhamdulillah. Oh, saya boleh tahan tengok. Kasar got ikan sini. Jom kita cari next strike. Lalu. Strike lah dah. Abang kata dah first cast memang strike. Boleh tahan saya. Jangan lompat, jangan lompat. Jangan lompat, jangan lompat. Oh, tak lompat. Kasar juga. Ni akan halu. Boleh tahan saya. Oh, kasar kok. Boleh tahan saya, boleh tahan saya. Jangan lompat, jangan lompat. Kau boleh tahan saya, boleh tahan. Oh. Oh. First cast bawah. Layang lu, layang lu, layang lu. Nak lompat. Allah, you masuk kat keladi buting. Lokoh lagi. Sekejap baru kena terik sekali pokok keladi je. Janji strike mantap. Ada strike. Ikan ada gitu. Ikan ada lagi. Sikit lekat. Sekejap. Nak pusing kat ni. Okey, buat muka apa dah? First cast strike. Sedap pakai rod ni. Oh, toh. Bakar reel ni. Apa? Reel CC stream. Reel CC stream. Tali murah je. Orang pakai tali ni. Sekejap bang ping. Tali RM9.9. Okey, boleh dah nak akak. Oh, lompat lagi. Boleh tahan saya. Banyak lagi timbul depan. Banyak lagi timbul. Kat mana ni pokmu? Ni UiTM. Lekat ke? Ada kayu bawah. Nyesal dok naik dia regah. Lekat weh. Lekat sekarang. Putuh lah. Ada kayu bawah. Pandai pula pergi beli kat kayu. Dok main alik patah pakai kain ni pun dok. Jauh pakai. Pakai jadi ke? Air dah kata ombak kuat. Ambil dak pergi lah. Pandai ikan bulang ni. Ada. Oh, ada. Lucuk mula. Yang akan lekat kayu duk cabut dah. Lucuk mula. Lucuk mula. Bawa nak ijah kamera. Sekejap bawa naik. 8LB tu yang mana? Tak ada 8LB. Dia paling kecil 12LB. Ni pakai 12LB tapi dia halus macam 6LB. Okey, boleh dah buat naik Okey, bawa naik Sedap pakai jorang ni sungguh pun. Bait nombor 8 jorang ni. Betul kat bait nombor 1 lah. Sekejap buat naik lekang. Ada strike. Kita cari strike lain pula. Alhamdulillah. Kasar. Ambil akan kecil. Sebab buih kecil tadi. Upang ni ambil akan jual tak lama lagi. Tapi ambil nak packing dulu. Ni. Kasar. Toh kasar. Kasar. Boleh tahan asal yang nampak tak? Kasar je. Ambil akan kecil. Boleh tahan. Itulah. Tengok pada buih. Tengok. Buih kecil je. Buih kecil je nampak buih. Rupanya dia kasar duduk bawah. Dia tahan nampak mu besar. Boleh tahan lah rezeki. Alhamdulillah rezeki boleh tahan saya hari ni. Dok kumpau. Baik, kita cari next strike. Cari next strike. Ada lagi tu. Galak timbul. Nampak tak galak timbul? Saya boleh tahan. Lauk. Alhamdulillah rezeki. Tengok Pak mu pakai rod ni. Black Arrow. CC Black Arrow bawah. Tengok level ending dia. Alhamdulillah. Jadi kita terakak gitu je. 1, 2, 3. Wow, alhamdulillah rezeki. Okey, jom kita cari strike dulu Okey, lokasi dekat dengan bala polis bala polis Hidung. Bala polis apa nama sini panggil Bala besar rasa. Kita baru duduk ni, tak tahu mana nama tepat. Okey, alhamdulillah strike. Upang ni memang bisa upang ni. Alhamdulillah saya mau strike lagi.
Okey lah Sekmo. Okey, Pak Bu strike lagi hari ni. Alhamdulillah strike ikan wang dengan SP RM Fisherman 6 cm. Siapa berminat dengan SP ni tekan link dekat bawah video, ada link Shopee pun motor. Kat TikTok pun Pak Mu ada jual juga. Okey, baik Sekmo. Kita cari lagi strike. Siapa nak tengok lagi banyak strike, subscribe channel Pak Mu Kita jumpa dalam next video. Okey, assalamualaikum. Ni spot dia. Oh, spot lawa, comel. Okey, baik Sekmo. Jumpa lagi.